Hari ni Allah Ta'ala bagi cuaca, Masya Allah. Kita dah nampak negatif ya. Dah nampak negatif. Tetapi cuba kita positifkan sikit. Di usia kita ni kita positifkan sikit. Mungkin ada hikmah Allah Ta'ala nak suruh kita merasai. Kalau setahun ni lah duduk di dunia dengan panah lagu ni pun kita rasa Allah Rabbi. Bagaimana aku nak berhadapi dengan azab ni aku? Tak terlintas pun kita mari lagu tu. Kita duk nampak pasar, apa mabuk orang tu, mabuk orang ni. Itu macam-macam lah Allah. Cuba kita positifkan sikit. Bukan saya nak khabar sesiapa dia, tak, bukan gitu. Tak ada niat pun nak khabar gitu. Tapi saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan benda yang Allah Ta'ala datangkan ni, kita berfikir secara positif. Ni mungkin Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok. Nak tengok. Lagu mana bila berlaku lagu ni, apakah jalan keluar? Maka Alhamdulillah, para ulama kita pun menyarankan supaya kita semaya minta ujian. Bila dia umum lepas semaya jemaah, semaya minta ujian, mulai. Bila orang nak kumpul semaya minta hujan, tak mari. Kecek mu pandang. Sedangkan Allah Ta'ala ayat dah. Bila berlaku satu, mohon dengan aku. Aibi makna dengan nama dia solat hajat. Minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Tak tahan ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami tak mampu untuk berhadapan dengan cuaca yang macam ni. Lebih-lebih lagi nak berhadapan dengan neraka-Mu ya Allah. Ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Kami tidak ada upaya kekuatan hadapi neraka jahim. Sedangkan panah lagu ni pun kami. Cuba kita fikir positif kita. Tak royak kau orang pun terdetik di hati kita.